Bayangkan suatu hari nanti Tompan dah boleh beli tanah lot secara tunai hasil daripada simpanan emas yang Tompan dah konsisten selama ni. Dengar macam mustahil kan, tapi inilah kisah benar. Ada seorang penyimpan emas ni mula belajar buat simpanan dalam bentuk emas. Dia mula simpan emas ni sikit-sikit je, gram demi gram ikut kemampuan. Tak ada jalan pintas, tapi dia konsisten buat simpanan dalam bentuk emas. Dan suatu hari ni dia berkongsilah kisah gembira yang mana akhirnya dapat beli tanah lot secara tunai hasil daripada simpanan emas dia tu. Hebat kan? Semua tu bermula daripada tabiat kecil, iaitu tukarkan nilai duit kita kepada aset, iaitu emas. Sebab ni betul mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu emas ni aset, dan aset ni pasti ada nilainya. Duit kalau disimpan makin susut nilainya, tapi bila kita tukarkan nilai duit kita tu kepada bentuk emas, nilainya kekal, malah nilainya makin lama makin meningkat. Dia kata emas ni boleh beli sikit-sikit, tanah tak boleh beli sikit-sikit. Tapi bila kumpul emas ni sedikit demi sedikit, lama-lama hasilnya besar sampai boleh beli tanah tanpa pinjaman. Jadi kalau hari ni Tompan masih berfikir nak tunggu duit lebih dulu baru nak mula buat simpanan dalam bentuk emas, ubah cara Tompan fikir tu. Sebab ramai yang dah buktikan emas ni kita boleh beli ataupun simpan saja ikut bajet dan kemampuan kita sendiri melalui akaun Emas Public Gold. Kita boleh je mula simpan emas ni serendah 1 gram emas yang pertama, ataupun rendah lagi boleh saja mula simpan emas ni serendah RM100 yang pertama. Sebab bermula buat simpanan dalam bentuk emas, impian jadi kenyataan. Macam kisah ni, daripada 1 gram emas yang pertama akhirnya jadi sebidang tanah. Nak saya bantu Tompan mula buat simpanan dalam bentuk emas ni dengan cara mudah dan murah, boleh terus kontak saya untuk saya bantu. So dah bersatu, cek komen, jangan lupa follow.